Yang kedua, nah, lebih sebelah kiri sikit. Oh, silakan. Ya, bersilang. Oh, lebih-lebih. Okey. Cukup. Yang ketiga, tengah-tengah. Jadi bersilang macam mana? Kanan, kiri, tengah. Okey, apa yang berlaku nanti lepas kita selesai mandi jenazah? Okey, jenazah akan dikembankan. Kain keman yang sama juga kan, bawa kat sini. Okey. Pertama dia dah tutup dengan kain kemban. Tapi kerana badan dia besar, kain kemban boleh tutup sampai pinggang dia. Tangan dia ni kembang, so tak boleh nak tutup. So kita guna kapas. Kapas gulung ni akan menutup aurat dia. Tutup badan mayat dengan kapas gulung. Okey, selesai. Kain yang pertama ni dia akan tutup sebelah kiri dan sebelah kanan. So dia akan menutup bahagian tubuh badan dia, tapi belah badan masih belum boleh tutup. Okey, dari sudut aurat dah selesai sebab dah tutup dengan kapas. Tapi kekemasan. Okey. Yang kedua, dia lebih sebelah kiri. So dia akan, kain belah kiri ni akan tutup belah depan dan sebelah sini pula yang terbuka. Dan yang ketiga dia akan tutup pula belah kanan ni dan dia akan berakhir dengan belah kiri. Okey, belah kiri ni tak boleh tutup. Tak apa, sebab dalam dah ada kain yang menutup. Terus ikat mayat sebelah kiri. Kan mayat dalam kubur kan belah kiri kan. So kita ambil selai kain batik, tutup atas mayat. Selesai. Itu tak ada penambahan kain. Cuma teknik dia bersilang. Kanan kiri dah. Nak try? Boleh? Boleh. Tahan ni. Okey, nak try. Boleh? Siapa?